Hai semua. Okey, hari ini saya sangat-sangat teruja sebab kita akan menyelam jauh sikit ke dalam laut ilmu tafsir Ibnu Katsir. Kita akan kupas 10 surah terakhir dalam juzuk Amma, bermula dari surah Al-Bayyinah sampailah ke surah Al-Ma'un. Ini bukan kupasan biasa tau. Ini satu perjalanan konsep yang betul-betul menakjubkan dan pasti akan ubah cara kita berfikir. Cuba tanya diri anda sejujurnya kan, berapa kerap kita baca surah-surah pendek ni dalam solat hari-hari tapi kita sebenarnya tak berapa tangkap maksud mendalam di sebaliknya. Selalunya kita baca macam secara automatik je, tanpa sedar betapa beratnya mesej, teguran dan lipatan sejarah yang kita tengah lafazkan tu. Untuk mudahkan pemahaman kita semua, kupasan ini disusun kepada 4 tema utama. Pertama, kiamat dan bukti nyata. Kedua, kelalaian dan ketamakan manusia. Ketiga, sejarah gajah dan keamanan. Dan yang terakhir, kunci keselamatan harian kita. Semuanya satu naratif yang sangat berkait rapat. Alright, jom kita terus masuk ke tema pertama, kiamat dan bukti nyata. Di sini kita akan zoom out sikit dari rutin harian kita dan tengok satu realiti kosmik yang jauh lebih besar dan mutlak. Kita bermula dengan surah Al-Bayyinah. Surah ni ibarat melukis satu garisan pemisah yang sangat tajam. Bila bukti nyata dah sampai, iaitu Rasulullah dan Al-Quran, manusia terus berpecah. Menurut Ibnu Katsir, akhirnya manusia terbahagi kepada dua ekstrim yang kekal. Sama ada menolak kebenaran dan terus cop sebagai seburuk-buruk makhluk di neraka, atau beriman dengan ikhlas dan diangkat menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang senang dinanti di syurga Ad. Literally, tak ada kawasan kelabu kat sini. Kemudian, dalam surah Az-Zalzalah, yang ni membuka mata. Bayangkan bumi ni bergoncang sekuat-kuatnya dan mula menjadi saksi atas apa aja yang kita buat. Perkataan kunci kat sini ialah zarah. Ibnu Katsir huraikan, zarah ni sebagai sesuatu yang sangat mikroskopik, ibarat saiz atom atau biji sawi. Bayangkanlah, mahkamah ni punya detail, sampaikan amal baik atau buruk sekecil debu yang mata kita tak nampak pun, tetap akan dikira. Tak ada siapa terlepas. Debaran tu dinaikkan lagi dalam surah Al-Qari'ah. Ibnu Katsir gambarkan waktu tu, manusia berselerak dalam kebingungan, macam kelkatu, dan gunung ganang pula hancur berterbangan macam bulu kapas. Di tengah-tengah kekacauan alam semesta tu, nasib abadi anda dihakimi oleh satu benda je. Timbangan amal atau mizan. Kalau timbangan berat, hidup anda selamat dan diredai. Tapi kalau ringan, hawiyah menanti, iaitu api neraka yang tersangat panas dan bergejolak. Menakutkan kan? Masuk ke bahagian kedua, kelalaian dan ketamakan manusia. Ironi sikit kan? Lepas kita tengok betapa menggerunkannya realiti kosmik tadi, sekarang kita tengok balik hakikat tingkah laku manusia kat bumi yang seringkali mengecewakan. Kalau kita selami surah Al-Adiyat dan At-Takasur, kita didedahkan dengan sifat sebenar manusia. Allah bersumpah demi kuda-kuda perang semata-mata nak tunjuk betapa manusia ni kanut, sangat tak bersyukur dan kedekut. Kita asyik buta kejar harta, status, berlumba-lumba sampailah kita masuk kubur. Dan ini poin penting dari teguran Ibnu Katsir. Kita selalu lupa yang kita pasti disuruh siasat atas semua benda yang kita banggakan tu. Malah, cukup menginsafkan bila tahu kita akan dihisap atas nikmat sekecil seteguk air sejuk yang kita minum. Ini pula satu perincian yang sangat tajam dan memang kena sangat dengan zaman media sosial kita hari ini. Dalam surah Al-Humazah, Ibnu Katsir bezakan dua jenis pencela. Humazah ni orang yang menghina guna fizikal, macam jelingan mata, mimik muka atau bahasa badan. Manakala Lumazah pula ialah kutukan lisan, mengumpat atau fitnah. Dua-dua ni sama bahaya. Golongan ni asyik kira kekayaan je. Ingat harta tu boleh bagi diorang hidup selama-lamanya. Jadi, apa balasan untuk orang yang tamak dan sombong sangat ni? Mereka akan dikunci rapat-rapat dalam Al-Hutamah. Ibnu Katsir terangkan Al-Hutamah ni bukan sekadar api biasa tau. Ini api yang membakar tubuh fizikal dan hancurkan terus, tembus sampai ke dalam organ, iaitu jantung hati manusia. Sakit dia tak terperi, tapi memang pembalasan yang setimpal dengan penyakit hati yang diorang bawa masa kat dunia. Okey, kita tukar angin sikit ke bahagian ketiga. Sejarah, gajah dan keamanan. Kalau tadi kita cakap pasal hari pembalasan dan perkara gaib, kali ni Al-Quran bawa kita tengok bukti sejarah fizikal depan mata masyarakat Arab waktu tu sendiri. Bila kita susun kronologi peristiwa dari surah Al-Fil ni, ia bermula bila tentera bergajah Abraha berarak nak runtuhkan Kaabah. Tapi apa jadi? Allah musnahkan konspirasi itu dengan hantar burung ababil yang jatuhkan batu sijil, iaitu tanah liat yang dibakar keras.
Tentera raksasa tu terus hancur luluh macam daun dimakan ulat. Menariknya, dalam surah Quraisy, sebab tentera gajah tu hancurlah, suku Quraisy tiba-tiba jadi sangat dihormati. Diorang dapat keamanan luar biasa untuk buat dua laluan bisnes utama diorang. Ke Yaman waktu musim sejuk dan ke Syam waktu musim panas. Selamat je perjalanan. Inilah pengajaran paling besar dia. Allah dah bagi suku Quraisy dan secara tak langsung kita semua dua nikmat paling asas, bebas dari kelaparan dan bebas dari ketakutan. Bila sejarah dah buktikan cuma Allah yang mampu bagi perlindungan sehebat tu, respons yang paling logik dan wajib mestilah bersyukur betul-betul dan menyembah Tuhan pemilik rumah ini tanpa menyekutukannya. Sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir kupasan kita. Kunci keselamatan harian kita. Kita dah nampak ancaman neraka, mizan, keburukan manusia dan kekuasaan Allah. Persoalannya, macam mana kita nak selamat? Apa ubat atau formula harian kita? Jawapannya tersembunyi dalam surah Al-Asr. Cuba renungkan petikan kata-kata agung ni. Ibn Kathir memetik kata-kata Imam Ash-Shafi'i yang sebut, seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluknya, melainkan surah ini sahaja, nescaya ia sudah cukup bagi mereka. Bayangkan betapa beratnya impak surah pendek pasal masa ni untuk mengelakkan kerugian total manusia. Kenapa ia memadai? Sebab surah ni bermula dengan satu hakikat pahit. Semua manusia ni secara lalainya berada dalam kerugian. Awak, saya, kita semua rugi. Kecuali kalau kita lengkapkan 4 syarat utama ni. Beriman kepada Allah, buat amal soleh, saling berpesan kepada kebenaran dan berpesan untuk bersabar. Poin utamanya, 4 ni kena wujud serentak. Iman tanpa amal tu kosong dan jadi baik seorang diri pun tak cukup kalau kita tak teguh dan bantu ingatkan masyarakat di sekeliling kita. Sebagai penutup siri surah ni, surah Al-Ma'un bawa satu kontras yang sangat mengejutkan. Kalau 4 langkah tadi tu kunci keselamatan, golongan dalam surah ni pula terbalik 100%. Diorang ni nampak beragama, siap solat, tapi Ibn Kathir kelaskan diorang ni munafik. Kenapa? Sebab diorang tangguh-tangguhkan solat sekadar nak menunjuk atau riak, dan kat luar masjid, diorang tindas anak yatim serta kedekut nak bagi makan orang miskin. Hubungan dengan Tuhan tu pura-pura, hubungan sesama manusia terus terputus. Dan kat sini ada satu fakta yang sangat mengejutkan daripada Ibn Kathir. Saya sendiri pun terkejut baca ni. Korang tahu tak apa benda Al-Ma'un tu sebenarnya? Ia bukan merujuk pada harta atau duit juta-juta tau. Al-Ma'un merujuk kepada barang-barang kegunaan harian kita yang paling ringkas, macam periuk, kapak, secubit garam atau sebatang jarum. Agama menilai kita sampai ke tahap sekecil tu. Tahan bantuan sekecil nak pinjamkan jarum kat jiran yang perlukan pun dah cukup untuk dikira sebagai mendustakan agama kalau dibuat dengan rasa sombong. Jadi kan, lepas kita lalui perjalanan yang luar biasa menerusi 10 surah ni, bermula dari bumi yang bergoncang mendedahkan debu zarah, sampailah ke neraca mizan, saya nak tinggalkan satu persoalan ni untuk kita renung sama-sama. Adakah ibadah dan solat kita ni betul-betul ikhlas mencari redha Allah? Atau kita sebenarnya sekadar berlakon je sambil masih berkira nak bagi pinjam sebatang jarum kat jiran sebelah rumah? Nilai sebenar agama bukan pada apa yang lidah kita ucapkan, tapi pada ikhlasnya hati dan ringan tak ringan tangan kita memberi. Terima kasih sebab sudi join sesi kupasan kali ini dan pastikan sentiasa kekal rasa ingin tahu tu.